bawa dah keluarga, korban sikit. Jangan malu bawa bantal dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita tidur di rumah tak, kalau kita bangun tempat, kalau bangun biasa mana tu cabaran tu. Syaitan tak ada dah, tapi nafsu lebih tertinggal. Jangan tertinggal. Jadi pergilah masjid mana. Jadikan budaya keluarga kita malam Lailatul Qadar, malam target di masjid. Sekarang boleh bincang dah. Malam ni balik, esok kita nak iktikaf di mana? Di masjid mana? Malam 23 nak iktikaf di mana? Malam 25 nak iktikaf di mana? Supaya kita tak terlepas. Kita dah faham tadi. Okey, selepas qiyamul lail, dah kita berzikir, baca Quran dan sebagainya supaya kita tahu. Yang kedua ialah masalah iktikaf. Di rumah pun boleh, tapi pada iktikaf tak dapat lah. Setengah ulama mengatakan iktikaf boleh dibuat di tempat yang biasa kita solat. Di rumah, kalau di rumah kita kata ada sudut-sudut yang kita biasa jadikan solat, boleh kita jadikan. Tapi sebaik-baiknya di masjid. Okey, qiyamul lail, iktikaf di masjid. Jadi harap kita tak terlepas peluang pada tahun ini. Satu lagi saya nak berkongsi di sini ialah kita nak buat satu amalan, dia ada kaitan dengan masa. Dia ada kaitan dengan masa. Kalau 10 akhir Ramadan, masa ni je, dia tak boleh masa lain. Tak boleh nak tukar. Kita tak nak tukar masa lain, tak ada. Masa ni je. Jadi masa itu adalah menentukan kualiti amal kita. Jadi saya nak sebut di sini ialah Allah SWT beri pahala kepada satu amalan apabila dia tepat dengan masanya. Dan setiap masa ada prioriti dia. Okey, contoh sepanjang bulan Ramadan dan akhir, apabila berlaku azan maghrib, azan isya, azan subuh, yang paling afdal masa tersebut yang solat berjemaah. Jangan pula waktu zuhur tu kita semayang seorang-seorang, malam tarawih yang kita jemaah. Semayang berjemaah. Okey, contohnya semayang zuhur, pastikan at least sembahyang jemaah, jangan sembahyang seorang, sebab pahalanya beza. Mesti cari jemaah, mesti cari kawan. Sebaik-baiknya pergi ke masjid. Apabila orang azan, kita pergi ke masjid. Sebelum solat zuhur, jangan lupa solat sebelum zuhur, sangat afdal. Jangan pergi zuhur tak payah sunat, sembahyang wajib rugi. Lepas zuhur sembahyang lagi 2 rakaat. Kalau 4 lebih baik. Ada hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih, sesiapa yang sembahyang sunat zuhur 4 rakaat, falahul jannah, jamin syurga. Jangan lepas, buat 4 rakaat dan lepas zuhur. Asar pun begitu, sebelum asar, lepas asar tak ada sunat. Subuh pun begitu, sebelum subuh, solat subuh, sunat subuh dijadikan dia wajib bagi kita. Jangan lepas solat subuh, ia sangat besar pahalanya. Sehingga ulama membenarkan kita kalau lepas solat subuh tu kita terlepas, boleh qada lepas pada sembahyang subuh. Terlepas tadi, sudah sembahyang subuh, bangun 2 rakaat, sembahyang qada sunat subuh. Nak cakap benda itu besar. Okey, prioriti kerja sesuai dengan tepat. Masa orang azan tak ada kerja yang paling baik ialah sembahyang jemaah masa tersebut. Sebelumnya paling baik sembahyang sunat, selepasnya paling baik sembahyang sunat. Itu dia punya waktu-waktu. Jadi saya teringat sebelum ni pernah pergi ke Thailand. Saya pergi sembahyang kat surau. Ahli surau tu bagi kat saya, Ustaz ni ada edaran surau, menarik juga, boleh kita guna. Apa dia? Daripada target 100 sujud 1 hari. Oh, power masih sujud 1 hari, 100 kali sehari. Sujud 100 kali sehari. Kenapa sujud? Buka tengok sujud, saya pun hantar dalam. Rupanya sujud ni, apa tahu sujud? Waktu yang paling bernilai dan disukai oleh Allah SWT ialah waktu sujud. Waktu lain tak. Batal waktu sujud kita boleh berdoa dan banyakkan sujud. Dan masa tu kita berdoa pun masa sujud lah. Tuan-tu ada masalah, sujud dan berdoa. Waktu sujud waktu yang paling baik. Diampunkan doa, diampunkan dosa, makbul doa, paling rapat dengan Allah SWT. Jadi dibuat target, kami solat, kami sujud 100 kali sehari. Ui, bagus. Saya pun tengoklah macam mana boleh jadi 100. Oh, rupanya dia ada jadual. 100 ni, kalau kita sembahyang waktu, cukup sembahyang waktu, cukup Zuhur asar cukup,
Kalau kita cukup sembahyang waktu, sembahyang fardu, kita dapat 34 sujud. Dia satu rakaat 2 sujud kan? Bermakna satu rakaat, maknanya sembahyang zuhur, asar dan sebagainya kita dapat 34 sujud. Kalau kita sembahyang sunat rawatib sebelum dan selepas dengan penuh, kita akan dapat 32 sujud. Dia jadi 66. Kita kena tambah lagi solat sunat yang lain. Apa dia? Solat sunat duha 2 rakaat dapat 4 sujud. Kita sembahyang malam, lepas tu malam kita sembahyang tarawih 8 rakaat, kita ambil 11. Kemudian kita sembahyang lagi qiyamul lail sebelum kita sahur 4 rakaat, kita dapat lagi 8. Jadi keseluruhannya 100 sujud. Targetnya apa? Targetnya 100 sujud. Apa yang kita kena buat? Pastikan semua sembahyang waktu, pastikan semua sembahyang sunat sebelum dan selepas, pastikan sembahyang duha 2 rakaat, pastikan tarawih tak tinggal 11 rakaat paling kurang, lebih-lebih lah. Pastikan sembahyang qiyamul lail 4 rakaat, kita akan dapat 100 sujud. Bermakna kita ada 100 kali sujud sehari. Allah sangat suka kepada kita. Ini tujuan apa? Untuk motivasi ya. Tuan-tuan sujud sibukan ni tak ada masalah. Tapi tiba-tiba nak sujud tak bersebab, dia tak boleh dia jadi sujud sebab kita sembahyang sunat dan sunat. Jadi last sekali, mungkin kita pun dah akhir-akhir ni, tempat dan tazkirah, saya buat peringatan tuan-tuan. Saya pun rasalah bahawa kita ni sembahyang surau ni sempit dan kita pun dah faham lama dah. Jadi sejarah surau ni di sini lah, di surau kita hiaskan apa yang boleh daripada awal sampai akhir pada JK, dan kita telah memohon untuk dapat tanah yang baru dan alhamdulillah kita sudah dapat. Permohonan kita dah lama, dah hampir 7-8 tahun lulus dapat tanah baru yang kat depan ni. Tinggal lagi ialah nak buat kat sana. Nak buat kat sana ni sekarang urusannya dah sampai 95%. Sikit lagi, ada 2 surat yang kita tunggu untuk kelulusan kita buat. Jadi apa yang saya nak sebut di sini ialah insya-Allah tahun depan kita solat di surau baru. Sama-sama kita berdoa, tahun depan ya Allah sujud tu nak sembahyang kat surau baru. Jadi insya-Allah lepas pada bulan 4, bulan 5 kita akan cuba target, kita akan mula dengan foundation, mulakan binaan awal, naik tiang-tiang. Sekarang ni orang nak bagi sedekah, kurang semangat, tak nampak ke tanah. Jadi bila nak naik tiang tu, oh betul-betul nak jadi surau. Sebelum orang lain bersemangat, kita kena semangat dulu. Dan ini peluang dia untuk bersedekah. Masuklah ke dalam tabung, insya-Allah kita akan cuba usahakan, dan kita baru ada 10-20% daripada target yang kita nak. Surau tu kita targetkan dalam 600,000, kita baru ada 200. 100 ke 200? 100 hampir 200,000. Jadi insya-Allah besok apa semua ambil duit dalam kain tu, masuk di dalam. Dah flashing tak payah lah. Okey, insya-Allah. Dan muslimat insya-Allah kita akan buat 2 tingkat surau tu, atas dan di bawah. Sekarang dari perjuangan untuk menguruskan insya-Allah. Semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.